Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video susulan ataupun rentetan daripada last video yang saya update, tapi tak ada suara, mute. Ini saya dah confirmkan dia bersuara. Seperti mana video yang saya update yang mute tu, sebenarnya saya menceritakan kepada anda semua berkaitan dengan checkpoint-checkpoint yang kita tanda ni lah, yang kita mengahwinkan dengan ilmu blok harga ni lah, blok harga. Okey. Sebagaimana hari Jumaat hari tu last session. Hari Jumaat hari tu pukul 10.30 pagi sesi opening Sesi opening dia dibuka di dalam area floating. Dalam floating area lah. Floating area ni maksud dia nak ke atas pun boleh, nak turun ke bawah boleh. Cuma kalau kita entry di dalam area floating, apa-apa entry kemungkinan kita akan floating. Sebab tu nama dia floating zone. Floating zone kemungkinan ada time tertentu kalau cukup volume, contoh kita entry sell dalam sini, cukup volume dia membawa harga ke bawah, dia bolehlah bergerak dia bolehlah bergerak. Okey, checkpoint dia breakout checkpoint, maksud dia dalam usaha dia mencari next checkpoint, dan kebetulan next checkpoint dia ni nak sampai ke next checkpoint kena melintasi blok harga punya dinding lah dia punya sempadan. Jadi dia tak cukup volume. Cerita dia tak cukup volume. Sesuai lah dengan zone dia. Ni adalah zone selling zone lah. Selling zone. Sesuai lah dengan zone dia. Kalau dia bergerak ke atas ni, maksud dia, jika harga berada dekat selling zone, jika kita mencari buy, kita tahu satu benda. Pencarian buy kita tu berisiko rendah di dalam zone buy. Risiko rendah lah. Kalau kita buy, risiko kita tahu jelas. Satu tick di bawah line merah. Kategori low risk, entry long. Okey, dalam area floating kategori medium risk sebab dia agak jauh daripada line merah. Cuma bila kita buat setup ni, kita tahulah ada setup kita yang contoh dia walaupun dihadiri dengan setup entry, tapi kita maklum kalau kita entry juga dalam sini kemungkinan besar untuk makan SL lah. Setup ni senang makan SL. Macam tu juga kita mencari buy di dalam area sell, high risk zone. Walaupun ada setup, tapi jika harga gagal berpindah blok, makan SL tu tinggi. Makan kategori tinggi lah. Bila dia tak sampai ke dia punya next checkpoint, dan checkpoint ni dia buat false. False ni kita tanda dengan kotak kuning lah. Kotak kuning ni maksud dia breakout dah, tapi tiada minat untuk menolak harga ke atas. Jadi dia akan mencari checkpoint yang selepas dia dah. Selepas dia ada checkpoint yang ada dekat bawah ni. Ni level 4163. Mencari tak semestinya dia akan datang terus. Sebab bila kita diagnose ataupun cat-cat yang kita diagnose tu, dia dah lengkap. Jadi kita nampak ada progress dia. Cuma proses dia tu, masa dia tu makan masa juga lah. Kalau kita tengok dia sampai ke area checkpoint ni, tu nampak ni 4163 sama 4163. Dia sampai ke area checkpoint ni petang, sesi petang. Kemudian bila sampai checkpoint dia reject, checkpoint reject, dia akan cari atas pula. Dia akan cari checkpoint atas ni. Checkpoint atas ni ada tang sini. Checkpoint atas pun buat false. Checkpoint atas pun buat false, dia akan cari bawah balik lah. Tapi nak cari bawah balik macam biasalah, kena break line merah ni. Tak break line merah, sakit ke lah. Sakit ke lah kalau tak break line merah. Sebab tu kita combine blok harga dengan checkpoint-checkpoint ni. Alright, kita nak tengok selepas ni mana checkpoint-checkpoint yang sebab checkpoint ini dia kadang-kadang dia akan, bukan kadang-kadang dia akan berubah dan bergerak lah, mengikut kepada pergerakan harga yang terkini. Alright, nanti kita sambung. Beres. Okay, checkpoint ni kita dah tanda dia ada perubahan-perubahan tertentu. Jadi contoh jika dia buat gap up pada level checkpoint 4260 ni, tak kira lah gap up dia tu contoh dekat sini lah dalam zone sell. Kita nak mengesahkan dulu dia tidak breakout.
Contoh kalau kita nak masuk sell lah, kita nak mengesahkan dulu dia tidak breakout, kemudian kita nak ukur kekuatan ataupun minat membeli. Cara untuk mengukur minat membeli adalah kita kena tengok yang ni. Dia kena ada minat menjual dulu. Kita kena kira minat menjual berapa tick ataupun berapa pergerakan dia. Afdal dia terdiri daripada beberapa candle. Kemudian kita nak tengok minat membeli. Minat membeli ni kalau biasanya dia tidak berjaya melepasi kekuatan ataupun pergerakan minat menjual, contoh yang kita tanda kat sini minat menjual 8 tick pergerakan turun, minat membeli 6 tick pergerakan menaik. Jadi kita boleh assume buyer tak ada ataupun buyer lemah untuk menurunkan harga. Kalau kita nak mengebuy pun kita kena tunggu di dalam zone buy. Contoh. Biasanya kalau minat membeli tak ada dan dia berjaya breakout checkpoint pada level checkpoint ni lah 4230 ni, dan kalau berjaya breakout juga checkpoint yang seterusnya, mungkin harga boleh sampai ke 4183. Tengoklah dia berjaya sampai tak. Contoh checkpoint ni dah breakout tapi dia tiada lagi minat menjual, jadi mungkin dia boleh membuat kalau mengikut kepada blok harga ni, dia membuat cut apa. Sekejap saya tunjuk cut pattern nombor 4. Contoh. Jadi kalau dia breakout tapi kita tengok, contoh dia dah breakout daripada atas dah breakout, tapi kita tengok minat menjual lemah. Macam kita kira kat atas tu lah, macam mana kita kira minat membeli Okey, minat membeli mesti ada. Sebab kita nak kira minat menjual ni. Minat menjual lebih lemah daripada minat membeli, kemungkinan harga masuk semula ke blok atas dan menjadi fast breakout checkpoint. Jadi kalau double fast breakout checkpoint ni biasanya besar dia naik ni. Biasanya lah cuma kita ada panduan lah. Kita menggunakan blok harga punya cut, dan juga pada masa yang sama kita guna checkpoint sebagai TP ataupun target price, harga akan ke mana lah. Dan even kalau dia tidak berjaya jadi macam ni, dia kemungkinan akan turun lagi menuju ke checkpoint berikutnya. Jadi kita tahulah, okey, kalau dia nak sambung turun, dia mesti tak berjaya buat new high lah. Maksud dia belian tak sampai ke dalam sini, belian tak buat new high ataupun tak break ataupun tak masuk semula ke blok atas, dia kemungkinan akan mencari checkpoint beliau yang berikutnya. Tapi biasanya FCPO ni perjalanan tak salah, melainkan atas faktor fundamental lah. Fundamental yang kita biasa rujuk adalah si soybean. Alright, yang ni saya akan update dalam channel. Jadi hari Isnin ni kita jumpa dalam sesi live kita untuk guide, tapi bukanlah untuk guide sangat pun. Jadi kita nak ceritakan berkaitan dengan kita punya contoh harga ada kang atas ni. Saya akan beritahu lah. Yang ni kita nak mencari buy, kita gayat sikit. Kita lebih kepada kita punya study lah. Kita nak mencari buy, kita gayat sikit. Tapi nak mencari sell, kita tunggu SOP entry. SOP entry ada, kita masuk. Kalau tak ada ataupun dia berjaya buat new high, macam mana kita nak berada di dalam pasaran? Sebab FCPO ni dia kejam sikit dia bukan kejam sikit, dia kejam banyak sikit lah. Walaupun kita nampak mula-mula dia tak buat breakout ni, tiba-tiba dia naik terbang kan. Apa yang perlu ataupun yang boleh kita buat sebagai scalper ataupun intraday lah. Sebab kita short term, kebiasaan kita short term lah alright, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sesi live nanti. Tengoklah checkpoint kita ni, kalau breakout kalau dia boleh lah ke atas. Kita tengok dulu. Untung-untung lah macam yang saya buat tadi tu tak edit. Dia jadi yang sebaliknya. Dia berjaya breakout yang atas. Kita tahu kalau yang macam ni, line merah ni, kita tahu kita ada dua cut. Satu cut nombor 3, satu cut nombor 4. Jika kita merasakan ni macam boleh naik atas ni, kita assume sebab dia dah break blok harga kan.
dia dah break checkpoint merah. Checkpoint merah ni dia kuat sikit. Jadi nak mengesahkan kita kena tunggu dia punya pullback sikit sebab kita nak ukur minat menjual. Minat menjual tak ada kalau kemungkinan besar terutama waktu opening lah. Senang dia nak sampai atas ni. Jadi result dapat cepat sikit. Result dapat cepat sikit, risiko kita dapat rendahkan sikit. Cuma kita maklum breakout tak breakout, bila jadi breakout, cut yang bersamaan dengan kita punya setup entry tu ada dua cut. Satu sama ada dia buat false breakout, ni false breakout false breakout, blok harga atas breakout tapi dia buat false. Ciri-ciri nak turun banyak tu pun ada. Cuma nak mengesahkan dia tidak membuat new high ke, tak buat new low ke. Jadi kita adalah kita gabung beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Isnin esok pukul 10.20. Beres bos.